Seramai 94 belia di Perak diberi perkenan oleh Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk membaca khutbah Jumaat di masjid seluruh negeri itu. Dan pemilihan dan pengiktirafan itu dilakukan sempena sambutan Hari Belia Negara yang disambut pada 15 Mei. Bin Zaid radhiyallahu anhu diberi peranan sebagai Muhammad Azamuddin Ahmad Syahrul Herman, 18 tahun, merupakan belia termuda yang terpilih menggalas tanggungjawab itu di Masjid Sultan Idris Shah II Ipoh. Katanya walaupun gemetar, namun pengalaman pertamanya itu memberi peluang serta ruang kepada belia untuk menunjukkan keupayaan dalam bidang agama selain memupuk keyakinan diri. Itu satu perkara yang sangat baik dan sangat baguslah. Kerana kita pun tahu kan, itu berdasarkan apa yang ulama pun pernah menyebutkan, hayatul fata bil ilmi wat taqa, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi apabila kita sebagai belia, terutamanya saya, diberi peluang untuk khutbah, itu satu peluang yang baik untuk seorang pemuda menceburi dalam bidang agama khususnya. Menurut penuntut Madrasah Al-Hikmah, Meru Perdana ini, bagi memastikan peluang yang diberi tidak sia-sia, dia membuat persiapan awal bagi memastikan penyampaian khutbah itu sampai dan dilakukan dengan baik. Perkara sama dilakukan oleh Muhammad Haikal Sopian, 23 tahun, yang dipilih membaca khutbah di hadapan 5,000 orang di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Selain mengulang bacaan teks khutbah berkali-kali, belajar menjaga intonasi ayat Al-Quran dan hadis, penuntut diploma tahfiz Al-Quran di Universiti Sultan Azlan Shah USAS Kuala Kangsar ini juga membuat persiapan rapi termasuk baju yang akan dipakai. Ini ridak ni saya beli waktu tahun 2022 dekat Mekah. Dekat Madinah. Ni harga, saya tak ingat berapa harga, tapi memang ni daripada Madinah lah. Saya ada semangat lah. Kan kita tahu kan, Madinah kan tempat Nabi lahir kan. Jadi bawa semangat Nabi Muhammad SAW tu dalam diri. Pakai sini. Menurut Muhammad Haikal, dia juga menjalani sesi tasmik bersama imam masjid sebelum diperkenankan menyampaikan khutbah. Peluang seperti itu katanya tidak datang selalu, sekaligus memotivasikan dirinya untuk memberi yang terbaik di hadapan jemaah. Pada masa yang sama, Muhammad Haikal turut berharap lebih banyak pendekatan mesra belia diperkenalkan di masjid seperti sukan serta program ilmu bagi menarik lebih ramai anak muda.